Okay, let's go. Okay guys, hari ni kita nak ride motor zone test 368D. Ni bukan jam ni kunci dia tau. Nak cuba dia punya performance dia, speed dia, pick up dia, barang-barang saya tak stick lah. Right, uji performance zone test 368. Supaya yang mana yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, share, lepas tu komen lah. 368D saya pilih sebab saya tengok dia punya design dah sangat-sangat sporty. Okay, dia nampak garang lah. Dia nampak garang. So kalau hampa dapat, bila saya ni nak pula dah lagi lah, kita jalan dulu. Dia santai-santai dulu. Okay, kalau saya full throttle ni, dia punya P tu smooth sangat-sangat smooth. Dan untuk pengetahuan siapa dia bila saya pulah tu, dia P tu saya rasa body zone test 368D ni dia ringan sikit. Jadi untuk pemecutan tu dia lebih P. Orang kata ada lebih syahdu. So pada petang ni kita santai-santai dulu, tengok-tengok. Right. So kalau sambil-sambil saya duk bawa ni, hampa boleh tengok dekat tepi ni, hampa boleh tengok button-button dia. Dia punya design dah kali ni untuk 368D ni, dia punya design dah sangat teliti, and then sangat nice. Button-button dia dengan meter fully digital dah tu. Oh, sangat-sangat cantik . So pemanduan saya tak untuk speed dah kan. Tapi kalau saya tengok macam line clear, saya cubalah. Okay, saya cubalah untuk try. Semua saya nak tahu dia punya handling dia, dia punya brake dia. Okey, kepada sesiapa yang berminat dengan motor skuter, yang cari skuter tu, saya rasa 368D ni adalah pilihan yang terbaik . Okey, pilihan yang terbaik. Okey, saya cuba full throttle . Okey, full throttle. Okey, kalau saya bawa ni lebih 1.2. Buat masa sekarang ni depan ada ni. So kalau untuk menyelit lah, untuk menyelit tak ada masalah. Kalau yang mana bertanya motor ni sesuai untuk peringkat umur yang macam mana, saya rasa ini sangat-sangat sesuai untuk pelbagai jenis peringkat umur. Tak kisah dia muda ke, dia tua ke. Okey, tapi apa-apa pun beli ikutlah kemampuan. Beli ikutlah kemampuan. So kalau nak guna untuk ride ni pun saya rasa sangat-sangat selesa . Okey, saya berlunjuk kaki kalau boleh nampak ni. Okey, kalau ni tinggi saya 163 cm. So cara pemanduan saya santai-santai. So memang agak-agak selesa lah. Memang selesa. So kalau untuk yang nak berguna untuk daily, kalau nak guna untuk daily ni, saya pun untuk kegunaan harian, seharian pergi bekerja ulang-alik, tak kisahlah jauh tu, saya rasa ni amat sesuai. Sebab bahagian saya duduk di bahagian seat ni pun selesa. Dia menampung saya punya bahagian pinggang. Agar saya duduk tu dia kedap, dia tak bagi saya lenguh belakang. So betul lah, untuk ride ni pun sesuai kok ni. Okay, braking dia pun cantik. So ni saya rasa memang best . Memang sangat-sangat nice.
Okay, yang mana yang nak beli motor Zontes 368D, hampa boleh PM sales team kami CKT Motor. So abang Trotter apa nak bagi review untuk Zontes 368D sangat-sangat best lah. Okay, daripada segi depan dia, meter, so memang nice tune. So kalau the next, yang mana yang masih belum follow account kami, hampa boleh follow. InsyaAllah kita kalau ada motor-motor yang baru, kita akan review dekat hampa. Kita akan review. Selain daripada review, kita akan test ride, kita akan tunjuk supaya hampa sedikit sebanyak ada rasa pengalaman bila tengok tu, hampa ada feel. Bila ada feel, hampa akan tengok depan-depan. Nak cari motor boleh PM sales team kami. Alright. So kalau ini okay, saya tengok abang Trotter tengok jalan macam cun. Kita try cuba tengok top speed, tengok. Okay, top speed dia boleh pergi berapa. Abang Trotter cuba Abang Trotter cuba. Okay, 135, 137, 14. Okey, boleh pergi 15 lah, 15. Oh, gaya agak lah Abang Trotter pun. Brake dia pun sedap kan. Dia makan, dia tak mengintak. Bila full throttle tu dia tak ada, dia macam dia buka valve tu. Wow, dia piau. Ini kita sembah kampung sikit lah, serius bhai. Serius ni satu pengalaman untuk Abang Trotter lah. Okay, kalau hampa betul-betul berminat motor ni, hampa boleh okay, kalau ini serius pengalaman lah. Kalau hampa betul-betul berminat, hampa boleh nak survey main tengok motor Zontes 368D. Pengalaman Abang Trotter sekarang ni bawa sangat-sangat layan, padu syahdu. Alamak, dia punya feel tu memang best. Okay, yang mana yang belum follow lagi account kami, boleh follow. Okay, boleh follow. InsyaAllah kalau ada motor-motor baru lagi, kita akan review. Mungkin kita test ride lagi. Okay, 368D Abang Trotter memang pilihan lah. Sebab macam Abang Trotter beritahu tadi, dia yang boleh pi ni Abang Trotter rasa dia pasal body dia ringan. Okay, body dia ringan. Bila pulah tu dia memang pi lah. Kalau nak menyelik pun tak ada masalah ni. Menyelik dia pun sedap. Dia menyelik pun usah agak keselamatan kena jaga, okey ya. So yang mana yang menyaksikan video ni sampai sekarang ni, Abang Trotter ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Semoga hampa dimurahkan rezeki, dipanjang usia dan dipermudah segala urusan. Okey, Abang Trotter nak berhenti kat depan tu lagi. So yang mana yang tengok video ni, jangan lupa like, komen dan share. Kita jumpa lagi the next video insyaAllah. Kalau ada rezeki lagi, ada motor-motor baru lagi, boleh Abang Trotter review dekat hampa, okey. Bola ada memang pi lah. Ni baru standard lah, baru standard. Kalau tak standard, tak boleh bincang. Dia punya throttle dia pun best. So amat recommended lah.